Apa yang korang boleh expect kalau korang beli rumah MTR dekat Iskandar Puteri ni? Sebelum masuk simpan rumah korang dah ada 99 Speedmart, kita ada kedai Dobi dan kita ada Mr. DIY. Keluar je daripada traffic light ni, korang dah jumpa kedai Proton kat situ. Kita ada 2 klinik kat situ, ada Tadika lagi, kedai-kedai makan, kedai-kedai runcit, semua dekat sini. Tak cukup lagi, tak apa, kita ke kiri pula. Kita ada kedai Aicha, KK Mart, Family Mart, sederik Kalau lapar nak lepak-lepak, boleh makan kat sini, Q Bistro pun ada. Nak beli barang rumah, kita ada Maiden, kita ada Lotus lagi. Kita ada klinik lagi, farmasi sampai 2, Pizza Hut, Watson, Manjaku pun ada. Dan tak dilupakan, kita ada hutan bandar dekat situ. Okey, kita ke kanan pula. Kalau korang perasan, the first thing yang kita akan nampak adalah Stadium Sultan Ibrahim. Memang cantik, memang lawa. Sekolah macam mana sekolah? Okey, dekat kawasan perumahan korang nanti ada terlalu banyak institut-institut pendidikan daripada tadika, sekolah rendah, menengah sampai ke universiti terkemuka macam UTM pun dekat je. Daripada anak korang kecil sampai ke besar, tak perlu belajar jauh-jauh pun tak apa. Semua ada. Ini dah tinggal sikit so kalau korang berminat boleh roja cepat-cepat.